Baru nampak plot dia. Cantiknya kualiti mat. Alright guys, trailer terbaru untuk Papa Zola dah pun keluar. Jom kita tengok sama-sama. Tak perlu lengahkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. PA Papa. Ya, Protect and Prevent Agency. Protect and Prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia. Dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Comel ya. Dia jadi macam Gopal. Gopal. Heads up. Oh no. Comelnya. Apa? Kami ha? Betul apa kecomelan. Di dalam ni, Oh. ada 3 nyawa. Dia masuk dalam game Macam mana? Hilang dalam dunia simulasi. Wow. Family kau dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan Pipi, kan? Zola, anak kau dah kena culik. Baru nampak plot dia. Ini Cantiknya semua kualiti mat. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Tapi kau dah terlambat. Kita perlu selamatkan Pipi. Dan ekstrak keluar power sfera Cimobot. Cantik siapa kualiti dia apa? Kisah apa jadi? Kita kena selamatkan anak kita. Kali ni anak beranak Kau berani sentuh family kebenaran. Papa Zola the movie. Game on. Ustaz. Hey Yombi, Papa masih beroperasi ke? Mestilah masih. Kalau tak, siapa nak lindungi bumi dari serangan alien? Saya ada kenal budak bertopi oren tu. Gopal, apa jadi kat kita ni? Boboiboy ada masuk dalam Sekejap. Okay. So itulah dia trailer terbaru untuk filem Papa Zola dan baru saya nampak plot dia. The first trailer saya dah tengok tapi saya macam apa plot filem ni ya? Dia macam tak nampak lagi tau. Tapi yang ni, adakah dia sejarah tentang Papa Zola tu sendiri? Ataupun Papa Zola ni diserap ke dalam game dan diorang kena selamatkan anak diorang. Kemudian dibantu oleh Gopal dan juga Boboiboy. Saya nampak macam tu lah dia punya plot kan. Tapi wow, animation cantik. Jalan cerita menarik. Lawak Papa dalam Boboiboy punya universe, dia adalah penyeri kepada grup tu lah. Kadang-kadang karakter macam ni orang macam benci dengan dia, rasa menyampah, rasa macam belah lah orang tua ni, orang nak tengok budak-budak kecil ni. Tapi tak, Papa lain. Tapi ya, anak-anak muda, kebenaran telah pun dikeluarkan. Okay, so apa pandangan korang? Cuba korang komen dekat bawah. Apa bobong guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Kita tengok yang lain lah.